Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini membentangkan Belanjawan 2026 di Dewan Rakyat menjadikannya belanjawan keempat di bawah pentadbiran Kerajaan Madani serta yang pertama selari dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Perdana Menteri mengakui jalan yang dipilih adalah berliku, sukar dan panjang tetapi hanya melalui reformasi menyeluruh dan disiplin fizikal yang konsisten negara mampu diselamatkan untuk generasi mendatang. Anwar menegaskan Belanjawan 2026 menjadi asas penting dalam usaha menyusun strategi pembangunan mampan, pengurusan berhemah dan keadilan sosial sejajar dengan visi Malaysia di bawah RMK-13. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Saudara rakyat yang mengikuti sidang, Belanjawan tidak hanya menghidangkan angka serta perangkaan perbelanjaan. Tidak juga satu lembaran teknikal yang hanya berbicara soal fiskal dan tahap kesihatan keuangan negara. Malah, Belanjawan adalah sebuah pernyataan moral, sebuah ikrar sejarah dan sebuah perjanjian yang tulus dan luhur antara kerajaan dan rakyat terbanyak. Firman Allah SWT, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Maksudnya, berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan hak masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan keadaan yang boros, membazir, yang melampau-lampau. Sesungguhnya orang yang membazir itu ialah saudara syaitan dan syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Maka Belanjawan Madani keempat ini mencakup persoalan serta cabaran ekonomi semasa selain menyusun dan merangka jalan bagi mengelak kebejahatan dan keterlanjuran. Kita menolak budaya menumpuk hutang tanpa kawalan. Kita melawan ketirisan dan kebobrokan. Dan kita benci kemewahan kelompok elit yang dibayar dengan kesengsaraan rakyat. Sementara kita memilih jalan yang berliku, sukar dan panjang, yakni jalan reformasi, disiplin fiskal yang tegas dan pengukuhan institusi, kerana hanya jalan itu sahaja dapat menjamin negara ini dapat diselamatkan dalam tempoh jangka panjang. Saat dunia di badai perang tarif, pentas geopolitik yang terus berantakan, krisis iklim yang memburuk dan kebangkitan teknologi baru yang pantas bergerak, maka Malaysia tidak seharusnya sekadar bungkam dan berpeluk tubuh. Kita mesti berani memikul tanggungjawab pensejarahan. Sama seperti Empayar Melaka yang pernah berdiri sebagai kosmopolitan yang adil sebagai tatanan hukum. Giliran kita untuk membuktikan bahawa Malaysia yang relatifnya kecil dari segi geografi mampu menjadi besar dan matang dari segi pengaruhnya, tidak hanya melalui kekuatan ketenteraan tetapi dengan kekuatan moral, keadilan sosial dan ekonomi yang kukuh. Belanjawan pada kali ini juga menandakan lembaran pertama Rancangan Malaysia ke-13 yang tidak sekadar berfungsi sebagai perencanaan keuangan tahunan tetapi merupakan kompas sejarah untuk era mendatang. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, national rejuvenation, yang menyeluruh. Menghampiri 3 tahun pentadbiran Madani, reformasi serta pembaharuan yang berani dan tuntas telah kita laksanakan sedaya upaya kita dan mula menghasilkan anjakan yang membanggakan, terutama pada siling pertumbuhan negara dan lantai kesejahteraan rakyat. Justru, mengapa sering ditekankan soal tata kelola? Jawabnya, langkah-langkah seperti undang-undang, rang undang-undang perolehan kerajaan, Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal dan pindaan Akta Audit membantu meningkatkan keyakinan pelabur, melonjak indeks daya saing negara sehingga 11 anak tangga, mengukuh nilai ringgit dan akhirnya lebih penting,
menjana pekerjaan baru untuk rakyat, menurunkan kadar pengangguran kepada 3%, iaitu yang terendah dalam tempoh sedekad. Mengapa ditumpukan ke arah penguatkuasaan yang lebih tegas? Kerana rasuah, penyelewengan dan ketirisan merugikan negara. Penguatkuasaan tanpa benih kasih dapat mengembalikan hasil negara yang hilang berbilion ringgit. Dan ini dapat membiayai dan menyegerakan pelaksanaan projek seperti rancangan tempatan banjir dan PEN Borneo, Sabah dan Sarawak. Mengapa kerajaan bersusah payah menyasarkan subsidi? Kerana subsidi pukal selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Subsidi sepatutnya hak dan keistimewaan yang mesti dinikmati rakyat Malaysia. Disebabkan penjimatan subsidi diesel, kita dapat meringankan hidup rakyat melalui ikhtiar seperti SARA untuk semua yang diluncurkan Ogos lalu. Kerangka besar Madani adalah untuk rakyat. Memastikan kita punya kemampuan menyediakan kemudahan untuk rakyat, mencipta pekerjaan, menjana pendapatan dan meringankan kos sara hidup. Sayogia mengangkat tema belanjawan Madani. Keempat, belanjawan rakyat. Setelah berani mengusung reformasi, kini masa memulangkan hasil kepada rakyat. Selaku belanjawan sulung yang menyemangati rancangan Malaysia ke-13, Belanjawan 2026 menetapkan 9 tekad utama berpaksikan 3 tonggak ekonomi madani. Pertama, meluhur tata kelola terbaik. Tan Sri Yang Dipertua, pentadbiran madani harus membina kecekapan fiskal, menutup ruang ketirisan dan memperkukuh institusi negara dalam usaha menaikkan siling ekonomi dan lantai hidup rakyat. Peruntukan belanjawan 2026 menetapkan KDNK separuh pertama berdasarkan pengalaman, iaitu KDNK separuh pertama tahun 2025 telah mencatat pertumbuhan memerangsangkan, iaitu 4.4%. Kendati pun diasak perang tarif Amerika Syarikat, unjuran semula KDNK 2025 antara 4 hingga 4.8% membuktikan ekonomi kita kekal berdaya tahan. Bagi tahun 2026, ekonomi kita diunjur berkembang lebih rendah antara 4 hingga 4.5%. Ini susulan ketidaktentuan ekonomi dunia dan sengketa geopolitik yang berterusan. Sambil mengekalkan komitmen pada FRA, momentum pertumbuhan terus didukung dasar fiskal yang mengembang. Belanjawan 2026 akan mengumpul dan mengoptimum sumber negara termasuk dana GLIC, Badan Berkandung Persekutuan dan syarikat MKD melalui perbelanjaan awam berjumlah 470 bilion ringgit berbanding 452 bilion ringgit tahun lalu. Ini meliputi 338.2 bilion ringgit belanja mengurus, 81 bilion ringgit belanja pembangunan, 30 bilion ringgit pelaburan GLIC, 10 bilion ringgit pelaburan awam swasta dan 10.8 bilion ringgit pelaburan Badan Berkandung Persekutuan dan syarikat MKD. Lantaran komitmen kerajaan madani memaknai tata kelola, maka diperkenal FRA dan kini ditambah RUU perolehan kerajaan yang sebenarnya mengikat kuasa Menteri Kewangan kerana masih boleh didakwa dan dipantau oleh tribunal. Di bawah madani, kita telah menurunkan defisit fiskal. 2022, 55%. 2023, 5%. 2024, 4.1%. 2025, 3.8%. Dan insya-Allah tahun 2026 akan menurun lagi kepada 3.5%. Penurunan defisit ini bermakna jumlah hutang baru turun dan terkawal. 2022 100 bilion ringgit. 2023 92 bilion ringgit. 2024 77 bilion ringgit. 2025 77 bilion ringgit dan diusahakan turun lagi tahun ini. Dengan disiplin berterusan, defisit fiskal 3% mampu dicapai dalam jangka sederhana. Pada tahun depan, insya-Allah, kutipan hasil kerajaan persekutuan dianggarkan meningkat kepada 343.1 bilion ringgit,
ketimbang 334.1 bilion ringgit unjuran tahun ini. Lazimnya apabila diperlukan perbelanjaan tambahan untuk prasarana dan bantuan rakyat akan dikenakan cukai tambahan. Itu biasa hukum ekonomi. Tetapi kerajaan memilih di sebaliknya. Membaiki tata kelola termasuk penyasaran subsidi tanpa menambah beban rakyat. Dengan menggunakan kaedah sedemikian, kita berjaya melaksanakan langkah pembantarasan rasuah, mengekang penyeludupan serta memecah tembok dan melumpuhkan kartel. Sejak di bawah Madani, Badan-Badan Penguatkuasa, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, tabik kepada mereka. Polis Diraja Malaysia, PDRM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM. Dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC. Tuan Sri Ketua, ambil perhatian. Kerana berapa jumlah yang kita capai, perolehi dari rampasan dan kutipan penalti. Rekod dalam sejarah kita dan rantau kita. Penalti yang dirampas dan kutip untuk 2023 dan 2024, 2025 mencecah hampir 15.5 bilion ringgit. Terbaru, PDRM berjaya menumpaskan sindiket haram terancang di Pulau Pinang dan Pelabuhan Kelang. Demikian maksud kami. Nak kena faham itu maksudnya tata kelola dalam pemerintahan. 15 bilion yang telah lesap ke mana bertahun-tahun sekarang dapat kita rampas daripada dan untuk memberikan faedah kepada rakyat. Bayangkan berapa lama puluhan tahun dibiarkan begitu rupa. Bayangkan 2 tahun 15.5 bilion ringgit yang hanya dikutip. Untuk apa kita kenakan cukai lagi? Kalau benar kita dapat elakkan ketirisan, mengelakkan rasuah dan penyelewengan. Tidak dapat dimungkiri bahawa segala ketirisan yang telah diterbiar sekian lama kerana kurangnya tekad politik selain daripada retorik bicara. Ini tindakan yang kita ambil selama ini, alhamdulillah. Yang Ketua, ini yang disebut dalam TSQ, kuasa tanpa pertanggungjawaban adalah permulaan kepada kezaliman. Maka pada tahun depan kita tambah keupayaan badan penguatkuasa ini, SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MyCC melalui latihan perolehan aset dengan peruntukan. Kalau mereka dah berjaya mengumpulkan 15.5 bilion yang dahulunya terselerak di merata tempat, apa salahnya kita tambah 700 juta ringgit untuk mereka. JKDM akan perkenalkan sistem cukai digital dengan ciri keselamatan di peringkat bagi membendung pemalsuan serta menangani ketirisan di pintu masuk negara melalui Centralized Screening Complex CCTV. Ikhtiar e-invoice dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026. Serta sistem taksi sendiri duty stamp bagi memupuk pematuhan cukai. Terdapat pemilik kenderaan mewah. Ini satu perkara lagi. Kenderaan mewah. Entah saya tak berapa fasih dengan nama-nama mobil ini. Tetapi yang sekian lama mengambil kesempatan daripada pengecualian cukai kenderaan di Langkawi. Bagi mengekang ketirisan, pengecualian cukai kenderaan di Langkawi dihadkan kepada nilai kenderaan tidak melebihi RM300,000 berkuat kuasa 1 Januari 2026. Alasannya ialah kerana orang-orang maha kaya ini beli mobil ini dan menggunakan kelonggaran, bawa dan kekalkan beberapa tahun-tahun sehingga harganya turun. Jadi tujuan asal itu adalah untuk memberi kemudahan di Langkawi, kemudahan di Langkawi. Tapi sekarang digunakan oleh golongan kaya untuk lari daripada pembayaran cukai. Sebab itulah kita ambil tindakan yang agak tegas kali ini. Pasukan Petugas Khas Reformasi Agensi STAR membuktikan pembaharuan tata kelola dapat dilaksanakan segera tanpa perlu melantik perunding luar. Tahniah kepada pasukan STAR di bawah pimpinan Ketua Sesatuan Negara. Dan kita tetapkan supaya pasukan ini diberi kekuatan termasuk usaha pendigitalan menyeluruh dalam urusan rakyat. MyDigital ID diperluas ke sektor utama seperti kewangan, telekomunikasi, e-dagang dan kesihatan. Melalui kepakaran dalaman, unit GovTech Malaysia diperkasa untuk membangunkan lebih banyak aplikasi digital kerajaan. Ikhtiar kiosk Madani akan dibangunkan di semua peringkat. Peranan institusi parlimen terus diperkukuh. Parlimen akan menerima hampir 220 juta ringgit
termasuk 5 juta ringgit khusus untuk memperkasa fungsi jawatan kuasa pilihan khas sebagai semak dan imbang kepada dasar dan kebijakan kerajaan. Susulan manfaat diterima rakyat di 143 kawasan parlimen daripada program kelestarian oleh kumpulan rentas parti parlimen. 15 juta ringgit disediakan bagi memperluas liputan ke lebih banyak kawasan parlimen. Pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya seperti yang diumumkan baru ini dalam peringkat dibuat urus bersama semua pihak berkepentingan. Setelah penggubalan akta kredit pengguna, kerajaan akan meminda akta perlindungan pengguna untuk memasukkan elemen lemon law bagi melindungi hak pengguna yang sering tertindas. Penyasaran subsidi. Kita tahu bahawa semua pimpinan kerajaan sebelum ini, termasuk kerajaan pembangkang sebelum ini, mengakui keperluan melaksanakan penyasaran subsidi. Namun ia tertangguh kerana tiada tekad politik. Maka memaknai subsidi pada pendapat kami adalah keistimewaan rakyat Malaysia. Dan bukan untuk warga asing. Bukan untuk syarikat besar. Kerajaan menyasarkan subsidi supaya dana awam sampai kepada rakyat. Saya bagi beberapa contoh. Kita tahu bahawa bantuan subsidi pengampungan ayam ini sebelum ini telah menyebabkan kita menelan kos 1 bilion ringgit satu tahun. Tetapi pengampungan ini telah berjaya menjimatkan 1 bilion ringgit dan harga ayam tetap terkawal. Telur kita dapat jimatkan 1 bilion ringgit, sudah 2 bilion. Penyiasan subsidi dan penstrukturan tarif elektrik secara purata menjimat 6 bilion ringgit. 85% pengguna tidak dikenakan sebarang kenaikan tarif walaupun diwar-warkan seolah-olah rakyat tertekan. Tetapi yang nyata mereka melihat sendiri tentang nikmat penurunan bil setelah penyasaran subsidi elektrik. Penyasaran subsidi diesel telah berjaya menjimatkan 5 bilion ringgit dana kerajaan. Dan sektor pengangkutan awam, nelayan dan logistik dapat menjamin dengan bantuan harga subsidi iaitu RM200 diberikan. Penyasaran subsidi RON 95 yang amat digeruni dan kempen besar-besaran menentang, tapi setakat ini berjaya menjimatkan 2.5 bilion ringgit wang kerajaan. Bayangkan harga minyak turun ke RM1.99. Warga asing bayar. Rakyat Malaysia dapat menikmati kemudahan yang sukar dinikmati oleh negara-negara lain. Jadi terima kasih kepada semua penyelenggara Budi 95 yang berjalan lancar dan lebih 10 juta rakyat telah bertransaksi membeli RON 95 pada RM1.99 seliter. Pengkalan data 16.5 juta warga negara yang layak sedang dikemas kini untuk menyediakan kuota tambahan kepada 23,000 pemilik perahu berdaftar dan lebih 52,000 pemandu e-hailing aktif. Perahu dah berdaftar yang kebanyakan di Sabah dan di Sarawak. Keseluruhan penyasaran subsidi justru itu dapat menjimatkan dana negara sekitar 15.5 bilion ringgit setahun. Setiap penyimatan bermakna lebih banyak dana untuk kebajikan, lebih banyak peruntukan untuk kos sara hidup dan lebih banyak pelaburan prasada rakyat yang berkualiti. Hasil penyimatan juga membolehkan ikhtiar madani untuk rakyat dilaksanakan. Sejati madani, yakni jawatan kuasa kampung, menjalani kegiatan ekonomi yang mereka tentukan dengan dana sehingga RM100,000. Sejak 2024, lebih 9,500 aktiviti menambah pendapatan komuniti dijalankan. Termasuk umpamanya Kampung Sungai Rotan, Perak yang menjana sehingga RM90,000 sebulan melalui projek kolam memancing. Kampung Hiliran Jejawi, Terengganu mengusahakan santan, kelapa parut dan krisik dengan pendapatan bulanan RM40,000. Saya melihat juga sendiri di beberapa tempat di Perak di mana disediakan drone dengan keuntungan lebih RM30,000 sebulan. Tahun depan, RM1 bilion disediakan bagi memperhebat ikhtiar madani untuk rakyat.
Sejati Madani diperluas untuk melibatkan anak-anak muda, menambah pendapatan komuniti seperti program mesin layan diri atau di bidang pertanian, khususnya sistem pengairan baja fertigation. Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suksesor Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turun menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran kampung angkat madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan sekolah angkat madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta. Solar madani siap dipasang. 4,000 lampu solar madani di Sabah telah dipasang, hampir diperluas ke kampung-kampung dan kemudiannya nanti ke seluruh negara. Sejahtera madani ialah sumbangan sektor swasta dalam menoktahkan kemiskinan Tegar dengan kejayaan dana terkumpul 120 juta ringgit setakat ini. Saya menyerahkan penghargaan kepada semua, terutama badan korporat yang turut terlibat dalam ikhtiar madani untuk rakyat. Untuk itu, syarikat dan individu berpendapatan perniagaan yang menyumbang untuk program Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani, Sejahtera Madani, layak diberi potongan cukai pendapatan. Ikhtiar perkhidmatan bergerak madani menerima 110 juta ringgit bagi memastikan masyarakat desa dan pedalaman mendapat perkhidmatan kerajaan secara terus. Umpamanya, penuntut universiti awam bidang sains, kejuruteraan, perubatan, kejuruteraan dan kejuruteraan turun ke kampung-kampung memberi khidmat dukungan kepada rakyat seperti pembaikan, saringan kesihatan dan pembudayaan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di sekolah. Perkhidmatan bergerak Sabah Sarawak diperluas ke 19 kawasan baru, termasuk Kampung Karamuak, Sabah dan Telang Usan, Sarawak. Bank Simpanan Nasional menambah 4 lagi untuk kemudahan untuk berjumlah 20 bank bergerak, sementara mahkamah bergerak diperluas meliputi mahkamah boroh bergerak dan mahkamah kanak-kanak bergerak. Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri. Umpamanya, Pulau Pinang, projek penyuraian trafik plus dari Tol Juru ke Tol Sungai Dua. Perak, pembangunan kompleks terminal regasifikasi RJT. Ketiga, di Lumut. Kedah, pusat kanser wilayah utara Kedah. Negeri Sembilan, baraj dan takungan air pinggiran sungai-sungai Pedas. Rembau, menyemangati perjanjian Malaysia 1963, Kerajaan Madani bertekad memastikan kepesatan pembangunan Sabah dan Sarawak. Yang menerima peruntukan persekutuan tertinggi. Peruntukan pembangunan Sabah meningkat kepada 6.9 bilion ringgit ketimbang 4.4 bilion ringgit tahun 2022. Sarawak meninggi kepada 6 bilion ringgit ketimbang 2.9 bilion ringgit tahun 2022. Jadi mulai tahun ini, kadar pembelian khas Sabah dan Sarawak ditingkatkan kepada 600 juta ringgit. Kendatipun kawal selia bekalan elektrik diserah sepenuhnya kepada Sabah sejak Januari tahun lalu, Kerajaan Persekutuan menetapkan dan menyediakan 1.2 bilion ringgit untuk menjamin kelangsungan bekalan di Sabah. Saya melihat umpamanya insiden tanah runtuh di Penampang. 2 talian utama penghantaran elektrik voltan tinggi mengakibatkan gangguan bekalan kepada 230,000 pengguna pantai timur Sabah. Langkah segera diambil bagi memulih bekalan. Untuk kelangsungan jangka panjang, Kerajaan Persekutuan menjadikan pembiayaan 765 juta ringgit bagi projek talian penghantaran Southern Link. Sejak 2024, Kerajaan Persekutuan menjadikan pembiayaan 1 bilion ringgit untuk projek air Sabah 2024. Antaranya pemasangan pipe di Tawau serta naik taraf pipe usang di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan. Projek ini dalam fasa pelaksanaan dan dijangka siap insya-Allah tahun depan 2026. Lebuh Raya Sabah dan Sarawak seperti kita tahu, 9 pakej PEN Borneo Sarawak siap sepenuhnya. Tahniah dan telah dibuka untuk kegunaan rakyat. 4 pakej PEN Borneo Sabah fasa 1A telah siap. Tahun 2026, 1.67 bilion ringgit disediakan untuk PEN Borneo Sabah dilaksanakan mengikut jadual. Sarawak Sabah Link Road fasa 1 dijangka siap November 2026. SSLR2 sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pertengahan 2029. SST bagi projek Trans Borneo dikeluarkan seawal suku pertama 2026.
Jajaran Red Line di Durin dan Salim, Sibu, Sarawak dinaik taraf dengan kos 350 juta ringgit. Keseluruhannya, kesemua projek pelaksanaan rakyat ini melibatkan kos yang mencecah 48 bilion ringgit. Untuk memastikan Sabah, Sarawak dan Semenanjung menikmati manfaat digital yang sebaiknya, sambungan kabel dasar laut Madani Salam dibangunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sepanjang 3,190 km dengan kos 2 bilion ringgit. Ini melibatkan laluan dasar laut dari Serdili, Johor ke Kuching dan Sibu di Sarawak. Seterusnya ke Tuaran, Kudat, Pulau Banggi, Sandakan dan Tawau di Sabah. 20 juta ringgit untuk menambah ruang niaga dilengkapi kemudahan asas tamu desa di Sabah dan Sarawak. Malaysia melangkah gagah menjuarai ekonomi bernilai tinggi. Di tengah persaingan global yang semakin sengit, kita terus mengutama pelaburan strategik berpertumbuhan tinggi seperti semikonduktor, peralihan tenaga dan digital. Kerajaan memperkenalkan status ASEAN Business Entity yang diselaras Suruhanjaya Security. Insentif diberikan kepada ASEAN Business Entity, syarikat senarai awam dan pertengahan dengan pasaran meluas di ASEAN. Mana syarikat yang menjangkau dan memiliki kepentingan seluruh ASEAN. Skim insentif pejabat keluarga tunggal yang diwartakan untuk zon kewangan khas Forest City menempa kejayaan besar. 6 pejabat keluarga diluluskan dengan AUM hampir 400 juta ringgit dalam tempoh kurang setahun dan berada di landasan tepat mencapai 2 bilion ringgit AUM pada hujung 2026. Investor Pass diterajui oleh MIDA menyediakan kemudahan multiple entry visa sehingga 12 bulan kepada pelabur asing. Resident Pass Fast Track diteruskan untuk memastikan bakat yang dibawa masuk diuruskan dengan pantas, termasuk pengecualian syarat PAS penggajian 3 tahun. Selaras dengan Plan Induk Perindustrian Baru, NIMP, Dana Pelaburan Bersama Strategik, Dana Pembangunan Industri NIMP, Dana Pinjaman Mudah Strategi Semikonduktor Nasional NSS dan Dana Pelaburan Khazanah dan Kumpulan Wang Persaraan KUAP disediakan berjumlah 1.3 bilion ringgit. JLIC melalui GAP meningkatkan pelaburan dalam negara kepada 30 bilion ringgit ketimbang 25 bilion ringgit. Dana pemacu KUAP 1.2 bilion ringgit akan membuat pelaburan bersama dengan pengurus dana swasta bagi membiayai syarikat atau pasaran sedang berkembang. Program syarikat mid-tier khazanah 250 juta ringgit membina keupayaan syarikat peringkat pertengahan. Startups menyumbang 1 bilion ringgit KDNK dan menjana 82,000 peluang pekerjaan. Justru dana perintis KUAP dan jelawang kapital khazanah ditingkatkan kepada 750 juta ringgit. Startup semikonduktor sering berdepan halangan kemasukan susulan kos prototipe yang mahal. Malaysia melalui MTDC akan meluncurkan Semicon Start dengan kerjasama inkubator global. Sejak diperkenalkan, MyCIF menarik lebih 6 bilion ringgit modal ECF dan P2P di dalam PMKS. Tahun 2026, pembiayaan MyCIF diunjur 150 juta ringgit untuk menyokong PMKS agar berkembang ke peringkat rantau dan global. MAHB diperkasa membuka ruang pelaburan lebih besar, memperkukuh kecekapan untuk lapangan terbang negara. Pembesaran lapangan terbang Sultan Azlan Shah Perak telah siap dan dalam proses pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kelantan. 2.3 bilion ringgit dilaborkan bagi pembangunan lapangan terbang di Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Tawau dan Miri yang dijangka siap 2028. Projek Inter-Terminal Transfer antara KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 bakal dilaksanakan bagi meningkatkan ketersambungan penumpang sebagai satu lapangan terbang antarabangsa yang menyeluruh. Kerajaan Selangor bersama MAHB akan membangunkan Selangor Aeropark SAP di Sepang sebagai hub logistik dan kargo serantau. Bagi meneroka potensi nadir bumi sebagai sumber baru kepada negara, kerajaan akan menumpukan usaha membangunkan aktiviti hiliran termasuk melalui usaha sama antarabangsa yang diterajui khazanah. Malaysia menumpukan pembangunan ASEAN Power Grid bagi menghubungkan grid elektrik rentas sempadan ke negara jiran dan memperkukuh perdagangan tenaga serantau. TNB dan Petronas turut bekerjasama dengan rakan ASEAN
bagi mempercepat projek Vietnam, Malaysia, Singapura, menyalurkan tenaga boleh baru dan dari selatan Vietnam ke Malaysia dan Singapura. Usaha Kerajaan Persekutuan membangun Johor Singapore Special Economic Zone telah membina keyakinan pelabur terhadap Johor. Bagi separuh pertama 2025, JSSEZ merekodkan pelaburan diluluskan 37.1 bilion ringgit, 66% daripada keseluruhan pelaburan Johor. Maka JSSEZ meraih 29 bilion lagi komitmen pelaburan baru. Kerajaan tentunya menyokong pembangunan sempadan utara seperti 8 di zon ekonomi sempadan khas Bukit Kayu Hitam yang muncul sebagai hub pertumbuhan moden dengan pelaburan 2.7 bilion ringgit. Persana lain di sempadan ditambah. Baik, umpamanya membina jalan baru Kalabakan, Sabah ke Simanggaris, Indonesia sepanjang 28 km, menaik taraf landasan kereta api Pasir Mas, Rantau Panjang, projek RTS Link beroperasi sepenuhnya 1 Januari 2027. Majlis Tibet Negara akan memperkukuh ekosistem Tibet termasuk cadangan penggubalan RUU Tibet. Peruntukan Tibet naik kepada 7.9 bilion ringgit. Atas desakan. Peluang pendidikan dan latihan Tibet ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis Tibet Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi. PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli. Kemudian institusi Tibet turut dinaik taraf, umpamanya membina hangar baru di ADTEC Shah Alam bagi selenggara kapal terbang dan membina kompleks Teaching Shipyard Tibet Marine di UMT untuk bidang maritim. Di samping itu, College Vocational baru akan dibangunkan di Sabah. Sistem kewangan Islam tidak harus lemah dan laih dan lesu dengan tradisi lama. Ia perlu berevolusi. Memenuhi tuntutan hari ini malah berupaya memimpin penyelesaian yang ampuh untuk kesejahteraan umat. Kerajaan perkenalkan model pembiayaan musyarakah dan murabahah. Pusat Kewangan dan Perniagaan Antarabangsa Labuan berhasrat menjadikan hub kewangan Islam digital dan memperkenalkan global tokenisasi sukuk. iTekad dengan dana padanan 35 juta ringgit diperluas daripada usahawan mikro kepada penerima yang ingin meningkatkan kemahiran mereka untuk pekerjaan. Kerajaan akan terus mendukung usaha membangunkan tanah wakaf seperti Uda Holdings Berhad yang menerajui projek Taman Wakaf Siti Aisyah Fasa 2 dan 3 serta Taman Sultan Salahuddin Fasa 1B dan 2B dengan nilai pelaburan hampir 250 juta ringgit. SME Bank menawarkan pembiayaan hingga 100 juta ringgit kepada PMKS Halal. SJPP meningkatkan jumlah jaminan kerajaan bagi pembiayaan PKS halal sehingga 2 bilion ringgit ketimbang 1 bilion ringgit tahun lalu. Saya merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Melaka dan Kementerian Pelancongan atas kejayaan peluncuran Tahun Melawat Malaysia 2026 di Melaka baru-baru ini. Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan 329 bilion ringgit. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usahawan pelancongan, pengusaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian lebih 700 juta ringgit disediakan bagi merancangkan sektor pelancongan, terutama menjayakan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Kemudian pelancongan dipulihara seperti di tapak UNESCO Taman Negara Gunung Ngulu Sarawak, Lembah Lenggung Perak, Frame Forest Park Selangor yang baru diisytiharkan tahun ini. Produk geo pelancongan di Pulau Langkawi akan dibangunkan iaitu Kilim Khas Geo Forest Park, Trail Kembara Gua Selat Pancor dan Geo Trail Pendakian di Langkawi UNESCO Global Geopark. Kerajaan bercara menyediakan insentif cukai bagi sektor pelancongan dan kebudayaan bagi mengalakkan usahawan pengusaha pelancongan menambah baik premis dan menarik kehadiran pelancongan luar. Bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara, ramai yang merentas sempadan kerana
ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan memberi pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan. Kita bicara banyak tentang gig, tetapi bagaimana tentang pemandu teksi? Maka kerajaan bercadang pengecualian 100% duty excise dan pengecualian 100% cukai jualan kepada pemandu teksi atas pembelian kereta nasional baru Proton dan Pro 2 oleh pemilik teksi dan kereta sewa persendirian. Ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Ini garapan berani membugar nadi kota yang tidak sekadar memelihara bangunan lama tetapi menghidupkan semula jiwa Kuala Lumpur sebagai pentas budaya, bangga dengan sejarah, pembangkit ekonomi dan medan aspirasi rakyat. Pujangga Amerika Mark Twain menyesalkan kehebatan gedung-gedung yang hebat dan gagah tetapi gersang budayanya. Gersang budaya dia sebut sebagai bangunan yang hebat teknologinya tetapi culturally barren. Ya. Maka sama dengan semangat ungkapan almarhum Tun Dr. Ismail, mantan Timbalan Perdana Menteri. Ya, kita tidak hanya memperbaiki dinding dan membina bumbung tanpa melupakan asas dan intipati sejarah dan budaya kita. Ya. Yang ditekankan ialah semangat kota itu mesti hidup menurut almarhum Tun Dr. Ismail. Tansi Yang Bertuah, hampir 4 dekad yang lalu, kerajaan telah berunding semula memulangkan Kakosa Seri Negara daripada pihak Inggeris, bangunan bersejarah, melambangkan maruah dan kedaulatan bangsa, tetapi pada masa itu diserahkan kepada Inggeris sebagai tanda penghargaan kemerdekaan. Alhamdulillah, kembali kepada kita dan diperindahkan sebagai tanda kehebatan negara Malaysia yang merdeka, bermula dari bangunan Sultan Abdul Samad dengan sejarah dan budaya Kesultanan Melayu sepanjang Padang Merdeka, gelanggang reformasi dulu, sehingga stesen kereta api dan Kakosa Seri Negara. Itu semua dianggap sebagai warisan Kuala Lumpur. Jadi terima kasih kepada Khazanah, PNB, Petronas dan RAC atas komitmen memelihara Kuala Lumpur sebagai bandara yang hebat, bandara yang berbudaya dan bandara yang bersejarah. Tansi Yang Bertuah, kita melangkau kepada perbincangan tentang keperluan pusat penjajah, peniaga dan gerai. Saya telah tekankan bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur harus lebih proaktif untuk memberi manfaat, termasuk menggunakan dana dalaman untuk membangunkan kemudahan asas rakyat. Lebih 85% rakyat menggunakan gerai atau memanfaatkan gerai, warung, restoran kecil. Sejumlah kecil sahaja yang ke restoran 5 bintang. Jadi perlu kita tingkatkan usaha. Dan saya ucap terima kasih kerana bandaraya telah bersetuju menyediakan RM500 juta bagi menambah baik kemudahan penjajah dan perumahan rakyat di Kuala Lumpur. Ini termasuk pusat penjajah, pasar serta medan selera. Untuk menyelenggara bangunan, dan saya telah beritahu bila turun ke Pantai Dalam baru ini dan melihat kedudukan lift, harus ada tekad semua lift di Kuala Lumpur, bawah milik Dewan Bandaraya, diperbaiki segera. RM60 juta ditambah lagi untuk membina gerai dan membaiki pasar awam di semua pihak berkuasa tempatan PBT di bawah KPKT. Majlis Amanah Rakyat menaik taraf 363 premis perniagaan mara seluruh negara dan akan memberi manfaat kepada 7,300 usahawan dengan peruntukan RM50 juta. Tekad berikutnya ialah untuk memacu produk ciptaan Malaysia. Jadi kita tidak boleh sekadar menjadi pengguna. Kita mesti mencipta, mengeluarkan produk dan ini selari dengan maksud dan cita-cita dalam konsep Madani itu, inovasi dan daya cipta. Dan oleh itu dia dapat
memperbaiki, meningkatkan upaya kita dalam ekspor. Jadi dalam memperkasa AI, Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan NAIO dan Fakulti Kecerdasan Buatan Pertama Negara di UTM akan dipertingkat. Tahniah kepada UTM. Ya. Universiti terus menerusi AI dalam jurusan kritikal seperti semiconductor USM, perubatan UM, kriptologi UPM dan termasuk MMU. Intelek Luhur Malaysia Untukmu Ilmu diluncurkan sebagai AI model bahasa pertama negara. Hasil kerjasama Universiti Melaya dan YTL AI Labs. Kita turut meraih pelaburan bidang AI dan pusat data daripada syarikat gergasi teknologi dunia, Microsoft 2.2 bilion USD dan Google 2 bilion USD. Untuk menuju status negara AI menjelang 2030, peruntukan aktiviti RDCI rentas kementerian hampir 5.9 bilion ringgit. Ini termasuk potongan cukai tambahan 50% diberi kepada PMKS bagi pembelanjaan kos latihan berkaitan AI dan keselamatan cyber yang diiktiraf oleh My Mahir National AI Council for Industry. Kita perlu sovereign cloud. Kita tidak boleh bergantung kepada kaedah lama, apalagi setelah Cloud Act diperkenalkan di Amerika Syarikat yang mempunyai kuasa untuk menerobos kepada semua. Maka sebab itu SKMM menyediakan pelaburan 2 bilion ringgit untuk melengkapkan sovereign cloud yang menjamin keselamatan negara kita sendiri. 53 juta ringgit geran pecutan digital Malaysia disediakan. Ini untuk teknologi AI, blockchain dan quantum. Bagi menggalakkan pengkomersialan hasil R&D, pensyarah Universiti Awam yang menjadi pengasas syarikat terbitan dibenarkan mengambil cuti penyidikan atau sabbatical setahun untuk tujuan pengkomersialan R&D. Ini atas permintaan mereka sendiri. Dan setelah mendengar, saya setuju kerana turut menjalurkan dana permulaan 10 juta ringgit untuk tujuan tersebut. USM pun menghasilkan mesin dialisis buah pinggang mudah alih dan rawatan kanser lidah. Universiti Melaya menyediakan rawatan kesuburan dan terapi biologi osteoartritis lutut. 12 juta ringgit disediakan kepada HPU terpilih untuk mengaplikasikan hasil ciptaan dalam urusan pemulihan pesakit secara bersasar. Pada masa ini, lebih 550 produk perkhidmatan telah diluluskan. Logo My STI. Bagi meningkatkan pekomersialan, kerajaan beri keutamaan kepada produk My STI, termasuk peluang mengadakan pengujian komersial. Allowance cukai pelaburan aset hijau untuk kegunaan sendiri sebanyak 100% diberikan kepada syarikat menggunakan produk teknologi hijau dalam rangkaian buatan tempatan yang diiktiraf My Hijau Mark. Malaysia mesti berani menembusi pasaran dunia. Daya cipta anak watan tidak boleh terus terkurung dalam sempadan negara. Selain itu, SJPP sedia menjamin sehingga 70% pembiayaan syarikat pertengahan berorientasi ekspor, termasuk yang mengembang dan pasaran baru dengan nilai jaminan hingga 5 bilion ringgit. Geran pembangunan pasaran Matrade menyediakan 60 juta ringgit bagi memudah cara PMKS mengekspor produk ciptaan Malaysia ke pasaran sedia ada dan pasaran baru Afrika, Amerika dan Asia Tengah. Exim Bank menyediakan pinjaman mudah untuk membantu syarikat terkesan akibat ketegangan tarif dengan dana 500 juta ringgit. Tahun depan, insya-Allah, jumlah kemudahan pinjaman dan jaminan kerajaan yang tersedia untuk manfaat usahawan tempatan bernilai 50 bilion ringgit meningkat ketimbang 40 bilion ringgit tahun ini. 2.5 bilion ringgit pinjaman mikro disediakan antaranya di bawah BSN dan Tekun. Jumlah jaminan kerajaan di bawah SJPP ditingkatkan 50% kepada hak tertinggi iaitu 30 bilion ringgit yang melibatkan usahawan mikro. Suruhanjaya Koperasi Malaysia menyediakan 50 juta ringgit menyokong perusahaan badan-badan koperasi seluruh negara. DFI, Institusi Kewangan Pembangunan menyediakan pembiayaan
dan geran hampir 1 bilion ringgit untuk menyokong otomasi proses dan pendigitalan operasi perniagaan. SKMM menyediakan 350 juta ringgit untuk memperkasa Nadi sebagai pusat usahawan desa, menambah pendapatan dalam talian. Bagi mengurangkan kos menjalankan perniagaan, duty stamp dikecualikan ke atas kontrak penggajian dengan nilai ambang gaji sehingga RM3,000 sebulan mulai 1 Januari 2026. Agro komoditi menyumbang hampir 90 bilion ringgit kepada KDNK dan lebih 12% ekspor negara tahun lalu. Industri sawit umpamanya mengungguli ekspor, menyumbang seperempat pengeluaran dunia. Kejayaan ini dilipat gandakan dengan meningkat otomasi dan meneroka pasaran baru. Felda, Rizda, Fekra akan terus melindungi lebih 720,000 peneroka pekebun kecil serta keluarga mereka dengan peruntukan hampir 2.4 bilion ringgit. Kejayaan mengambil alih FGV untuk kembali bersama Felda membuktikan komitmen Madani mendengar denyut nadi warga peneroka dengan hasrat agar Felda kembali mengangkat martabat peneroka ke puncak kejayaan yang lebih tinggi. Syarikat Mula Niaga diberi peruntukan 20 juta mengeluarkan produk mekanisasi dan otomasi dengan kerjasama MPOB dan Syarikat Utama Sawit. Nasib pekebun kecil, getah, sawit, koko, lada dan kenaf dibela kerana mengtiraf usaha mereka, membanting tulang, mencari rezeki, maka ditambah peruntukan ke 120 juta ringgit. Pusat Kecemerlangan Penyelidikan akan dibangunkan oleh lembaga getah dengan kos 600 juta untuk mendepani permasalahan penyelidikan dan mengangkat keupayaan pengeluaran latex yang lebih bermutu. Bagi menyokong agenda peralihan tenaga negara pula, 150 juta ringgit disediakan. Projek penjanaan solar berskala besar dilaksanakan dengan kapasiti 2 gigawatt di bawah LAS 6 melibatkan pelaburan swasta 6 bilion ringgit. GLIC GLC menggerakkan pelaburan 16.5 bilion ringgit untuk tahun 2026. Umpamanya UAM Lestra membangunkan ladang solar di Segamat, Melaka dan Selangor serta bekerjasama dengan PLAS berperluas kemudahan pengecasan EV. CRES, Corporate Renewable Energy Scheme, dijangka menjana pelaburan 3.5 bilion ringgit dan akan menjana tenaga 500 megawatt. Cukai karbon diperkenalkan mulai tahun depan dengan tumpuan awal kepada sektor besi, keluli serta tenaga selain penggubalan RUU Perubahan Iklim Negara. Sistem pengairan tersier, fasa 1, projek tanaman padi 5 musim 2 tahun di kawasan Mada telah pun siap. Fasa berikutnya akan siap secara berperingkat sehingga suku kedua 2030. Projek pemindahan air Jeniang akan mula dilaksanakan dengan kos 1.28 bilion ringgit. Sejak 2024, Kerajaan Madani bekerjasama dengan semua kerajaan negeri untuk memanfaatkan tanah bagi projek pertanian. Umpamanya bawang di Perak, kerang di Melaka, lembu di Pahang, biri-biri pedaging di Johor. Kerjasama diperhebat dengan peruntukan 300 juta ringgit, antaranya bagi menyokong tanaman jagung bijian, aquaculture serta aktiviti padi di Sabah dan Sarawak. Kepada usahawan tani, Agrobank menyediakan pembiayaan 1.1 bilion ringgit. Pengecualian cukai pendapatan 100% untuk projek baru, pengeluaran bahan makanan dan galakkan cukai otomasi sektor pertanian turut diperluas. Kepada pesawah, subsidi pertanian tertinggi dalam sejarah disediakan berjumlah 2.62 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi harga padi, tanaman padi, baja, benih dan insentif pengeluaran padi. Bermula tahun ini, kadar insentif pembajakan dan insentif racun dinaikkan masing-masing kepada RM160 dan RM300 sehektar semusim. Kerajaan juga memperkenalkan insentif penuaian padi RM50 sehektar semusim. Bermakna setiap pesawah menerima bantuan kira-kira RM4,300 sehektar bagi setiap musim. Nelayan, allowance sara hidup nelayan sehingga RM300 sebulan dan insentif hasil tangkapan diberikan dengan peruntukan RM160 juta. Kerajaan tetap mengekalkan diesel bersubsidi
RM1.65 seliter khusus untuk nelayan. RM20 juta untuk nelayan menaikkan taraf vessel bagi mengurangkan kebergantungan tekong dan kru asing. RM55 juta menyokong pengusaha buah-buahan tempatan seperti nanas di Sarawak, durian Belanda, jambu air dan limau besar. Kementerian Pertahanan menerima RM21.7 bilion. Kementerian Dalam Negeri RM21.2 bilion. Seperti diungkap dalam hikmah klasik tamadun Cina Purba. Yuan Si Wei, Si Je Yu Bei Wu Huan. Ini kewaspadaan. Dalam damai kita wajib berwaspada. Menteri Pengangkutan. Dan dalam damai kita berwaspada akan ancaman dan mara bahaya. Ini dalam catatan musim bunga. Zujuan. Baik. Ini hanya keperluan kesiapsiagaan, jangan alpa, terutama negara maritim dengan segala permasalahan di kawasan, apalagi rantau ini menjadi tempat persaingan kuasa-kuasa besar. Maka kesiapsiagaan ditingkatkan dengan menyelenggara dan memberi aset baru, RM6 bilion. Medium, short and very short range air defense, 2 buah multi-role support ship, 10 kenderaan malbat. Aset PDRM pula diselenggara dengan RM1 bilion untuk persiapan kemudahan bagi anggota. Tapi perolehan baru termasuk 100 buah pickup 4x4 untuk risikan dan operasi PDRM, 4 bot ronda fast patrol vessel marine, pesawat udara maritime surveillance aircraft APMM, fasiliti badan beruniform dinaik taraf dan dibina dengan kos RM1.5 bilion, antaranya Ibu Pejabat Kontingen Sarawak, Kompleks APMM Tok Bali Kelantan, Kompleks Zon Maritim Kudat Sabah, Pusat Latihan Artileri Camp Said Sirajuddin Gebas Negeri Sembilan. Bagi meningkatkan keselamatan kawasan pantai timur Sabah, pelantar laut Tun Sharifah Rodhiah akan digantikan dengan sebuah multi-purpose command platform baru. Syarikat yang dianugerahkan kontrak perolehan MINDEF diwajibkan untuk menyediakan peluang pekerjaan untuk veteran di bawah program Protege dan kini skop diperluas untuk memberi latihan sijil dan diploma kepada anggota ATM sebelum bersara. AKPS telah menghalang masuk lebih 10,000 warga asing dan menyita barangan tidak sah. Bagi memenuhi 220 keperluan tenaga kerja AKPS, keutamaan diberikan untuk melantik veteran tentera bagi kesiapsiagaan penuh. Tan Sri Ketua, buli ini jenayah senyap yang mesti dinoktahkan. Sama ada di sekolah, universiti, tempat kerja, alam maya telah membunuh potensi, menanam trauma berpanjangan, malah sehingga meragut nyawa. Maka kita bersetuju membentangkan RUU Anti-Bully 2025 pada sesi mesyuarat ini juga. Terkait isu skam dan ancaman cyber, RUU jenayah cyber akan digubal bagi menangani jenayah cyber dengan lebih menyeluruh. NAKSA menubuhkan Pusat Pembangunan Keselamatan Cyber dan Kriptologi untuk melindungi kedaulatan digital negara. NSRC dikemudi secara langsung PDRM agar pengendalian kes penipuan kewangan lebih cekap dan pantas. Peranan D11 PDRM diperkasa dalam menangani jenayah seksual yang mengeksploitasi kanak-kanak di ruang cyber. Kita menghargai tindakan pantas NADMA menguruskan musibah banjir termasuk di Sabah baru-baru ini. Tanah runtuh juga yang meragut nyawa. Maka langkah segera diambil membangun semula IPG Kampus Gaya yang rosak dan daif dengan kos RM220 juta. Saya turut luluskan RM30 juta projek tempatan banjir fasa kedua dan segera membina semula suatu blok sekolah yang terkesan banjir di Inanam, Sabah. Tahun depan, NADMA dengan dana RM460 juta bersiap sedia mendepani bencana. Ini termasuk menambah kemudahan tandas di 10 pusat pemindahan sementara yang juga boleh dimanfaat murid sekolah pada bila-bila masa. Sebagai persediaan menghadapi banjir,
Kerajaan Persekutuan membenarkan semua kerajaan negeri menggunakan dana maris bagi memperoleh jabatan panel keluli bermodular, Bailey Bridge, dan melaksanakan kerja-kerja pembesaran longkang dan parit. SKMM menyediakan 210 juta ringgit untuk membangunkan sistem amaran awal bagi memperkukuh kesiapsiagaan bencana dan krisis. 2.2 bilion ringgit disediakan untuk meneruskan 43 projek rancangan tempatan banjir mengikut jadual, termasuk 12 RTB baru yang akan dilaksanakan tahun depan, termasuk RTB Sungai Temin Bata, Kubang Pasu, Kedah, Lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Moyok, Sabah, RTB Sungai Buaya, Kuala Nerus, Terengganu, RTB Sungai Caah, Segamat, Johor. Ikhtiar melindungi khazanah flora dan fauna juga diteruskan dengan dana 250 juta ringgit, dana ecological fiscal transfer untuk menyokong kerajaan negeri memelihara alam. Kerajaan bersetuju 50 juta ringgit dan EFT disalurkan sebagai hasil kepada kerajaan negeri. 80 juta ringgit untuk 2,500 ranger community melindungi hutan kita, termasuk memanfaat pakar-pakaran lebih 1,000 orang asli dan hampir 700 veteran. Pemeliharaan sungai, 300 juta ringgit untuk menyelenggara, merawat dan membersih sungai. Tekad 6, merapat kesenjangan mencipta peluang. 3.3 bilion ringgit disediakan untuk projek prasarana asas desa, termasuk membina dan membaiki jalan kampung, jalan perhubungan desa seperti pos Lenjang ke Kuala Jernang, pos Titum Lipis, Pahang, jalan Mengkapon, Pitas Sabah, kampung Tok Adis ke kampung Banggul, Terengganu, air bersih dan elektrik termasuk pemasangan panel solar hybrid di kampung kecil Sabah dan Sarawak, projek jambatan serta lampu jalan kampung termasuk memasang lampu cekap, tenaga dan solar, melengkapi infrastruktur asas termasuk menaik taraf jeti awam dan klinik kesihatan di Pulau Banggi. Pengurusan aset air berhad melabur 13 bilion ringgit untuk 5 tahun untuk melaksanakan loji rawatan air Langat 2, loji rawatan air Macang, Sungai Karangan dan Sidam Kiri, Kedah. Non-revenue water kebangsaan diteruskan dengan kos 3 bilion ringgit. Menggantikan paip usang sepanjang lebih 820 km di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang dan Selangor. 5G, 5G, kerajaan komited memastikan kedua-dua rangkaian akan mencapai liputan 80% menjelang 2026 dan kemudahan yang lebih meluas. Agenda ekonomi Bumi Putera dipacu dengan pendekatan lebih terangkum melalui Putera 35. GLIC dan JLC terus melabur untuk pembangunan ekonomi Bumi Putera sambil memacu pertumbuhan menyeluruh untuk semua. 40 juta ringgit bagi mempercepat peningkatan skala syarikat Bumi Putera berpotensi tinggi. Susulan penyatuan Equinas dan PHB di bawah Yayasan Pelaburan Bumi Putera, Equinas akan membangunkan syarikat pelaburannya sehingga dapat disenaraikan dan diambil alih oleh PNB. Manakala PHB memperkukuh pemilikan strategik Bumi Putera dalam hartanah dan perniagaan utama. Kerajaan mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelum ini dengan menambah tanah rizab Melayu seluas 50 ekar di Bandar Malaysia, Sungai Besi. Petronas selaku pemilik tanah sedang merencana pelan pembangunan dan akan memulakan fasa pembangunan menjelang akhir 2026. Lapangan terbang Subang dan kawasan sekitar yang strategik untuk industri aeroangkasa. Projek pembesaran lapangan terbang dan kawasan sekitarnya hendaklah diterajui oleh kerajaan dan JLC bagi memastikan kepentingan nasional dan penyertaan Bumi Putera diutamakan. Peluang pendidikan Bumi Putera diberi keutamaan dengan peruntukan keseluruhan MARA, Yayasan Peneraju dan UiTM sebanyak 6 bilion ringgit. Bagi menyokong kelangsungan usahawan Bumi Putera juga 2.8 bilion ringgit khusus untuk kontraktor G1, G4 Bumi Putera, 10 bilion ringgit nilai jaminan SJPP dikhususkan untuk Bumi Putera. SME Bank menyediakan pinjaman 200 juta ringgit kepada PKS Bumi Putera. Ini untuk menembusi pasaran ekspor. MARA 1 juta ringgit untuk menyokong pertumbuhan startups dalam sektor strategik. CIDB 10 juta bagi meningkatkan daya saing usaha Bumi Putera, khususnya kontraktor muda. Venture Tech melabur ke dalam 31 syarikat ekonomi Bumi Putera dan 9 telah menembusi pasaran global. 105 juta ringgit untuk Venture Tech meningkatkan pemilikan equity Bumi Putera dalam sektor teknologi tinggi.
Tuan Yang Dipertua, setakat 1 Oktober, 45% syarikat senaraian awam memenuhi 30% ahli lembaga pengarah wanita. Ini pertama kali kita catat. Ya, namun, masih terdapat 8 syarikat tiada ahli lembaga wanita. Ini memang syarikat kolot. Suruhanjaya Security akan meningkatkan usaha penyertaan wanita dalam kepimpinan urusan korporat. Bagi menyokong ibu bapa pekerja, pelepasan cukai pendapatan individu RM3,000 bagi perbelanjaan yuran taman asuhan atau taman didikan kanak-kanak sedia ada diperluas kepada pusat jagaan harian atau pusat transit berdaftar. Dan had umur dinaikkan daripada 6 hingga 12 tahun. Amanah ikhtiar rekod cemerlang terutama di kalangan wanita yang membayar hutang 99.97% membayar hutang. Lelaki kurang sikit. RM2.9 bilion dana AIM ditawarkan untuk pembiayaan perniagaan. Bank Rakyat, BSN, MARA dan SME Bank menyediakan pembiayaan RM270 juta bagi menyokong usahawan PMKS wanita. 5,000 ibu tunggal miskin yang memerlukan bantuan government dibantu untuk menyelesaikan masalah kes mahkamah seperti penceraian dan hak penjagaan. Anak muda diberi peluang mencipta dan menyumbang. Had umur belia kini ditetapkan kepada 15 hingga 30 tahun supaya penyertaan kalangan muda lebih terarah dan berkesan. RM250 juta untuk melaksanakan program latihan khidmat negara 2026 termasuk memulakan PLKN secara rintis sebelum pelaksanaan penuh berikutnya. Bagi meningkatkan keboleh pasaran graduan, khazanah menyediakan RM200 juta untuk memberi latihan sambil bekerja kepada 11,000 belia tanpa ijazah. MARA menyediakan hampir RM30 juta untuk melatih anak bumi putera dengan jaminan pekerjaan. BSN menyediakan RM150 juta kepada usahawan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Kerajaan menanggung bayaran mendapatkan lesen motosikal kelas B2 bagi menyokong belia kurang mampu dalam perkhidmatan penghantaran. RM40 juta untuk program rakan muda terutama belia desa yang tercicir daripada pendidikan dan pekerjaan. Madani memastikan komuniti orang asli tidak terpinggir selari dengan prinsip Leave No One Behind di bawah SDG 2030. Peruntukan orang asli ditingkatkan kepada RM412 juta, tidak termasuk peruntukan di bawah bumi putera. Kerajaan akan membentangkan pindaan Akta Orang Asli 1954 bagi memperkukuh hak dan kepentingan orang asli berkaitan tanah dan kebajikan. Maafun. Jalan-jalan kampung orang asli ditambah baik. Kampung orang asli Sungai Mai, Jerantut. Kampung orang asli Batu Peti, Jempol. 4 premis tabika orang asli baru pun dibina. Tanjung Tuan Mersing, Kampung Uli Kuang Gombak dan di Ulu Kelantan. Bagi menangani isu keciciran murid, kerajaan memperluas program sekolah terapung di Ulu Perak bagi mendidik lebih 350 anak-anak orang asli. OKU. Dan tahniah kerana Senator OKU kita dapat pengiktirafan pengurusi OKU Commonwealth baru-baru ini. Senator saya. OKU menerima bantuan hampir RM1.4 bilion, termasuk yang kronik terlantar, yang tiada upaya bekerja dan allowance pekerja OKU. Operasi Pusat Perkhidmatan Autisme diperluas ke Labuan, Sabah dan Sarawak untuk manfaat 13,000 OKU autisme. Prasarana komited menyediakan 100 buah van mobiliti khas untuk memudahkan pergerakan golongan OKU. Terima kasih prasarana. Bagi membantu ibu bapa dengan anak autisme atau ADHD, pelapasan cukai pendapatan individu untuk perbelanjaan rawatan dinaikkan daripada 6 kepada RM10,000. Sejak Mac 2023, pertama kali 200,000 rakyat bebas daripada belenggu bankrupt atau muflis. Maka dasar peluang kedua fast track diperkenalkan bagi membantu ibu bapa tunggal yang menanggung anak usahawan mikro dan terkesan krisis mangsa skam serta mangsa projek terbengkalai.
1,700 bekas banduan dan bekas penagih diberi latihan dan peluang kerjaya melalui PK. 3,000 bekas banduan wanita diberi insentif menjana pendapatan. Atas dasar kemanusiaan, kebajikan anak-anak kecil pelarian warga asing terus ditambah baik dengan pusat pengasingan khas dengan peruntukan 10 juta ringgit. Kerajaan memastikan sebarang penjimatan dan hasil tambahan diutamakan untuk menjamin kelangsungan hidup rakyat, terutama meringankan beban sara hidup. Hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT kerana menyaksikan hasil nyata perjuangan kerana berat pertama kali dalam sejarah kadar kemiskinan tegar negara menurun daripada 0.2% ke paras hampir sifar hanya 0.09% atau sekitar 7,000 isi rumah seluruh Malaysia. Ini pun kerana menggunakan kadar PGK makanan yang dinaikkan. Dia tidak guna jumlah dulu RM1,198, tapi kerana ditingkatkan RM1,236. InsyaAllah yang 7,000 itu dapat kita noktahkan sebelum akhir tahun ini. Peranan perusahaan sosial yang membantu terutama golongan rentan menambah pendapatan, melanjutkan permohonan pengecualian cukai sehingga 2028 seperti mana yang telah diumumkan. RM120 juta geran padanan disediakan bersama Yayasan JLC di bawah GDRN dan NGO membantu komuniti merungkai permasalahan sosial dan menambah pendapatan. Walaupun angka-angka ekonomi ini nampak meyakinkan, Tan Sri, kerajaan akui kos sara hidup meningkatkan dan membebankan. Mengakui kejahatan tersebut, bantuan tunai rakyat akan ditambah. Tahun ini, kerajaan menyediakan RM13 bilion untuk STR dan SARA yang memanfaatkan 9 juta penerima. Bagi STR, bayaran sega fasa 3 telah dibuat bernilai RM6 bilion. Sukacita diumumkan sempena perayaan Deepavali. Saudara-saudari, Deepavali Nal Valtukal. Bayaran STR fasa 4 2025 bernilai RM2 bilion akan disalurkan mulai 18 Oktober ini. Kerajaan juga bersetuju menghormati Deepavali untuk meluluskan diskaun tol 50% untuk 2 hari sempena hari perayaan Deepavali. Kedam Perukamun illallah nejjatuk kotamai sandrokkani. Yo. Tapi makna dalam. Maknanya susah senang. Ya Allah yang berhormat, silih berganti. Tetapi yang penting itu keteguhan hati nurani manusia. Itu yang dibaca tadi. Yang bunyinya susah tapi maknanya mendalam. Alhamdulillah, sara bulanan diterima baik rakyat dengan kadar penggunaan mencecah 98%. Ini kaedah bersasar yang memastikan sara diguna untuk membeli barang asas seperti makanan, ubat dan alat sekolah. Sara juga membantu 8,400 premis. Ini mesti dibetulkan kerana mengatakan premis terbatas. Tidak. Premis ini 8,400 termasuk 2,000 kedai runcit kecil. Saya sempat meninjau umpamanya kedai runcit Baling, Kedah. Melihat sendiri produk tempatan, kopi cap gantang, kicap lembu, belaga boleh dibeli melalui sara. Ini tentu boleh diperluaskan, kedai runcit di desa dan kedai koperasi juga dilibatkan. Bagi tahun 2026, semua 9 juta penerima STR turut menerima sara sehingga RM100 setiap bulan atau RM1,200 setahun. Manakala 1 juta penerima STR di bawah e-Kasih menerima sara sehingga RM200 sebulan atau RM2,400 setahun. Kategori bujang RM600, iaitu RM50 sebulan melalui sara. Kadar maksimum diterima isi rumah miskin ialah RM4,600, iaitu pendapatan bawah RM2,500 sebulan dengan 5 anak menerima STR RM2,200 dan sara RM2,400. 31 Ogos lalu, semua rakyat 18 tahun ke atas mendapat RM100 penghargaan sara. Lebih 70% telah dibelanjakan dan seperti mana janji,
Baki SARA yang tidak dibelanjakan menjelang Disember akan diagih semula untuk rakyat, program rakyat miskin. Sukacita diumumkan, kerajaan sekali lagi akan memberikan RM100 SARA kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas. Ini akan disalur pada pertengahan Februari yang boleh dimanfaatkan sempena persiapan Ramadan Karim dan sambutan Tahun Baru Cina. Terlalu awal untuk saya ucapkan Sin Nian Bian Pu, Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. SDR SARA 2026 berjumlah RM15 bilion. Peningkatan ini 15 bilion. Tapi ini hasil penjimatan yang diarah dari penyasaran subsidi seperti diesel dan drone 95. Dia pulang balik kepada rakyat. Ada kalangan rakyat yang cenderung memantau program ekonomi dari sudut kaum. Walaupun kita sedia maklum, SDR, SARA, SDKP, SJPP, ini semua memberi manfaat kepada semua kaum, tetapi masih perlu diberi penekanan bagi yang masih gusar. Jadi saya nak sebut di sini, untuk bantuan STR dan SARA, kaum Melayu meningkat daripada 4.5 kepada 7.1 bilion ringgit untuk 2025. Bumi Putera Sabah dan Sarawak mendapat 1.9 bilion ringgit. India, masyarakat India, 1 bilion ringgit. Jadi janganlah bicara tentang satu projek tanpa melihat keseluruhannya. Saya sentuh tadi SJKP, jaminan kerajaan untuk pinjaman rumah. Bumi Putera 12.3 bilion ringgit untuk 23 dan 24. India 1.9 bilion ringgit. Ini tidak termasuk Mitra Tekun dan AIM yang berjumlah 220 juta ringgit. SJPP, jaminan kerajaan untuk pinjaman perniagaan juga meningkat. PKS China untuk 2023 13.4 bilion ringgit. 2024 13.9 bilion ringgit. Maknanya lebih 75% daripada jumlah SJPP. Saya sebut perkara ini supaya dalam segala perbincangan kita, Yang Berhormat, lihat secara menyeluruh. Karena kalau kita pilih satu aspek, akan menunjukkan ada perbezaan. Tapi kalau kita lihat keseluruhannya, kita lihat dasar kita yang lebih menyeluruh dan adil. Bantuan JKM terus disalurkan kepada lebih 560,000 penerima dengan peruntukan 3.1 bilion ringgit. Tahun depan, 1 bilion ringgit untuk menangani kos sara hidup termasuk 600 juta ringgit bagi meningkatkan program payung rahmah di semua kawasan DUN di seluruh negara. Untuk rakyat pedalaman Sabah dan Sarawak, 250 juta ringgit bagi menanggung kos pengedaran barang asas di kawasan seperti Kawayoi, Kena Batangan, Sabah dan Nangga Segeris di Sibu, Sarawak. Bagi menggalakkan caruman KWSP, pekerja gig, e-hailing dan P-hailing akan diberi insentif caruman padanan sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup di bawah skim Aisaraan Plus. Akta Pekerja Gig 2025 mewajibkan caruman perkeso untuk pekerja gig. Kerajaan bersetuju menanggung sehingga 70% caruman skim keselamatan sosial pekerja sendiri bagi sektor yang belum dimandatorikan. Ini satu keputusan yang besar oleh Kerajaan Madani. Dan saya betul pencari kerja atau graduan baru yang menerima tawaran kerja yang baru berpindah. Dia tinggal umpamanya di Sandakan, dia kerja di Kota Kinabalu. Maka kita beri insentif bernilai sehingga RM1,000 daripada perkeso. Ini belum saya dengar lagi dalam sejarah. Duduk di Bukit Mentajam, kerja di Kuala Lumpur, dapat RM1,000. Untuk persiapan. Kepada kaum ibu, umur kelayakan aisuri dinaikkan kepada 60 tahun selari dengan usia persaraan minimum. Perkeso akan melengkapkan pusat rehabilitasi di Melaka, Perak, Terengganu dan terbaru di Pulau Pinang dengan pusat berkapasiti 2,050 katil. Perkeso juga akan menaikkan kadar maksimum RM170 ketimbang RM150 bagi setiap rawatan hemodialisis dengan implikasi tambahan RM52 juta setahun. Kita menuju negara tua menjelang 2043. Persediaan mesti dimulakan sekarang bagi menjamin kesejahteraan warga emas sambil memperkukuh ekonomi penjagaan.
Maka rangka tindakan penuaan kebangsaan 2025-2045 akan digubal sebagai panduan strategik menyeluruh. Untuk warga emas, ditingkatkan peruntukan kepada 101.26 bilion ringgit yang melibatkan 180,000 abang-abang, kakak-kakak, ibu bapa kita di kalangan warga emas. Antaranya wang saku, bantuan sosioekonomi dan pusat aktiviti. Dari Tan Sri Ketua, KPWKM membangunkan piawaian nasional sektor penjagaan dan menawarkan kursus TVET bagi care workers. KUAP menyediakan 300 juta ringgit untuk merintis projek rumah warga emas mandiri. Dimulakan dengan projek awal di Tanah Wakaf di Kuala Batas dengan kerjasama Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Potensi serupa akan diteliti untuk di kawasan-kawasan lain. Potongan cukai 2 kali bagi syarikat yang meneja latihan OKU akan diperluas untuk program latihan care worker atau pekerjaan jagaan yang diiktiraf oleh kementerian. Kesihatan diperuntukkan 46.5 bilion ringgit. Jadi ini suatu peruntukan yang besar, merungkai beberapa permasalahan utama sektor kesihatan. Pertama, semua hospital dan klinik kerajaan akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Wad-wad hospital daerah seluruh negara dinaik taraf dengan peruntukan 100 juta ringgit. Peralatan perubatan lapuk akan diganti untuk disiplin baru 755 juta ringgit. SKMM bantu menyediakan 650 juta ringgit untuk meningkatkan ketersambungan internet di hospital awam klinik kesihatan. Kerjasama bagi menyumbat luar pesakit ke hospital tentera, universiti dan swasta 140 juta ringgit. Klinik kesihatan turut diperkasa 30 juta ringgit. Kerajaan akan membina hospital, klinik dan blok tambahan meliputi di antara lain senarainya yang penuh saya lampirkan tadi yang betul, dia dianggap lampiran dan teks penuh itu sebagai dibaca. Ini hospital Sultan Aminah dan beberapa yang disenaraikan. Inflasi perubatan membebankan rakyat. Oleh itu 60 juta ringgit dana bersama kerajaan dan industri disediakan bagi memperkenalkan produk insurans asas mampu milik untuk semua. Dari caruman pelindungan insurans atau takaful, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3,000 bagi bayaran premium insurans nyawa atau sumbangan takaful nyawa diperluas meliputi anak. Pengecualian duty stamp ke atas polisi insurans atau sedia takaful dilanjutkan sehingga 2028. Hospital swasta dia benar menubuhkan tabung kebajikan hospital. Pendapatan diterima yang dikecualikan cukai dan pihak menyumbang layak mendapat potongan cukai walaupun perbelanjaannya harus dipantau. Pencarum KWSP boleh menggunakan simpanan dalam akaun sejahtera untuk melanggan pelan asas insurans atau takaful perubatan dan kesihatan. MySalam membayar tuntutan sebanyak 1.2 bilion ringgit dan akan diteruskan bagi tahun 2026 bagi membantu rakyat yang susah mendapat perlindungan. Doktor kontrak sejak 2023 hingga 2025, Kerajaan Madani meluluskan 1,500 jawatan tetap tambahan bagi menyerap doktor ke jawatan tetap. Termasuk pengisian tahunan, sejumlah 12,900 doktor kontrak telah diserap ke jawatan tetap. Sukacita diumumkan, kerajaan meluluskan seramai 4,500 doktor kontrak akan ditawarkan jawatan tetap tahun depan. 830 jururawat kontrak telah ditawarkan lantikan tetap tahun ini. Tahun depan, 935 graduan Institut Latihan KKM akan ditawar ke jawatan tetap. Kadar fee perunding pengamal perubatan am tidak disemak sejak 2006. Kerajaan bersetuju menetapkan semula kadar fee perunding antara RM10 hingga RM80. Sukacita saya umumkan, kadar allowance tugas atas panggilan etap
yang tidak dikaji sejak 2011 dinaikkan sekitar 40%. Dan ini juga rekod kerana kita mula dari 1 Oktober. Maknanya doktor boleh claim dari 1 Oktober, ini jarang-jarang berlaku bila kita putuskan belanjawan, kita beri ruang kepada doktor yang bersusah payah, bekerja, yang bertugas, aktif dan sebagainya, dan kita awalkan ke 1 Oktober. Walaupun pada mulanya kita fikir 1 November. Kerajaan juga akan merintis projek usaha-sama awam swasta bagi ubat-ubatan penting yang akan meningkat keterjaminan bekalan makanan, bekalan ubat negara serta daya saing industri ubat tempatan. Bagi mengurangkan prevalence perokok di Malaysia, kadar duty excise ke atas produk rokok dinaikkan berkuat kuasa mulai 1 November 2025. Rokok naik 2 sen saja sebatang. Sigar, cerut, cigarilos, tak apa ni, naik RM40 per kilogram. Produk heated tobacco, ada heated tobacco, naik RM20 per kilogram kandungan tembakau. Tan Sri Speaker, sedia maklumkan ni, saya tidak sangat arif. Bagi mengurangkan akses kepada minuman beralkohol dan menggalakkan gaya hidup sihat dan memandu cermat, kerajaan bersetuju menaikkan kadar duty excise bagi produk minuman keras, dinaikkan sebanyak 10% mulai 1 November 2025. Okey, yang dipertua, hasilnya itu daripada rokok dan minuman keras semuanya dipindah ke Kementerian Kesihatan untuk paru-paru, diabetes, penyakit jantung. Untuk pendidikan, kita telah usulkan sistem pengilmuan lebih menyeluruh dan tangkas menanggapi tuntutan masa depan. Dan RUU Pendidikan 2025 lulus di Dewan ini. Tahun depan, Kementerian Pendidikan menerima RM66.2 bilion. Amat tinggi. Mutu prasarana sekolah kekal menjadi keutamaan kerajaan madani. RM2 bilion bagi menaik taraf lebih 520 sekolah daif, khususnya di Sabah dan Sarawak, selain membaik pulih dan menyelenggara semua jenis sekolah, termasuk satu sekolah Cina dan Tabil yang daif. 38 buah sekolah baru akan dibina, antaranya Sekolah Kebangsaan Seri Sadong, Serian, Sekolah Kebangsaan Sebandar, Tuaran, Kompleks Sekolah Bandar Layang Kasa, Johor. Selain itu, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Jeram, Pahang dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ek Hua juga akan dibina semula. Ini untuk perbaiki dan meningkatkan keupayaan termasuk sekolah sedia ada. Pembinaan bilik darjah tambahan melalui kaedah IBS itu akan dipercepatkan. RM100 juta disediakan bagi membina bilik darjah tambahan di lebih 100 sekolah berkepadatan tinggi. 350 buah kelas prasekolah dibangun dan sedia ada dengan peruntukan RM100 juta. Anak-anak yang susah mendapat pelajaran demi masa depan lebih baik diberikan keutamaan. RM150 juta beasiswa kecil persekutuan. RM870 juta rancangan makanan tambahan untuk membekal makanan berkhasiat kepada 870,000 murid. Bantuan persekolahan diberi kepada murid miskin sehingga tingkatan 3. Kita perluas sehingga tingkatan 5 dengan peruntukan RM180 juta. RM150 bantuan awal persekolahan disediakan. Mulai 2026, Datuk Muhammad, penyaluran bantuan akan dibuat di sekolah dan tidak dimasuk ke akaun ibu bapa.
Ini bagi memastikan hubungan baik ibu bapa dengan sekolah dan guru supaya mendapat pahaman dan pendidikan lebih baik kepada anak-anak. Selari dengan tuntutan literasi digital, televisyen pintar akan dibekalkan kepada 10,800 kelas prasekolah, taska dan tabika seluruh negara. Isu keciciran pendidikan ditangani melalui program Anak Kita dengan kerjasama Yayasan Hasanah. 115 juta ringgit disediakan bagi membekalkan guru dengan latihan persediaan kurikulum 2027 dan latihan pedagogi STEM. Kepada ibu bapa yang cekal membesarkan anak-anak istimewa, kerajaan berikrar untuk terus membela kebajikan dan pendidikan anak-anak istimewa. 2 sekolah pendidikan khas baru dibina, SMK Pendidikan Khas Kota Damansara, SMK Pendidikan Khas Pasir Mas, Kelantan. 150,000 murid OKU menerima allowance RM150 sebulan. Kemudian sekolah dan peralatan ditambah baik supaya mesra OKU, Kementerian Pendidikan Tinggi menerima RM18.6 bilion. RM400 juta untuk menyelenggara prasarana dan mengganti peralatan usang. Tiada anak muda harus terhenti cita-cita kerana kekangan kewangan. GLIC membutuhkan RM4.4 bilion untuk biasiswa bersama kerajaan, RM44 bilion biasiswa pinjaman. Sementara itu, pihak swasta diberi insentif potongan cukai 2 kali ke atas perbelanjaan biasiswa kepada pelajar berkelayakan. Program Celik Madani PNB diteruskan dengan pemberian pelaburan awal RM50 dalam ASP atau ASM kepada 200,000 pelajar. Dapur Madani yang dulunya food bank dan segala macam dilaksanakan untuk mengusahakan bantuan makanan kepada mahasiswa susah melalui CSR sektor swasta. Program Mahasiswa Job on Campus diperkenalkan dan ditingkatkan, khususnya bagi mahasiswa yang susah. Universiti juga sedang berdepan dengan krisis penginapan. Sebagai langkah awal, KWSP dan Universiti Melaya akan merintis kerjasama membina 1,000 unit residensi di Universiti Melaya. PTPTN lahir tentunya dari iltizam mengeluarkan anak bangsa dari kancah kemiskinan melalui pendidikan. Sukacita saya umumkan, mulai tahun 2026, bagi keluarga miskin iaitu pendapatan isi rumah kurang dari RM2,705, kerajaan memberikan pendidikan percuma PTPTN. Ya. Ini satu permulaan yang berani yang belum difikirkan dulu. Dan Yang Bertuah, kita harap ini dapat ditingkatkan mengikut keupayaan keuangan negara berikutnya. Kerajaan juga bersetuju mengecualikan bayaran balik PTPTN kepada semua mahasiswa yang peroleh ijazah sarjana muda kepujian kelas pertama di PTA dari keluarga pendapatan rendah dan menengah. Ini memanfaatkan sekitar 6,000 peminjam. Kerajaan juga akan mengenakan sekatan perjalanan ke luar negara kepada peminjam yang mampu bayar dan bekerja di luar negara. Ada yang bekerja di luar negara yang pendapatan tinggi tapi culas membuat bayaran balik. Kerajaan juga prihatin kepada kegusaran ramai pelajar cemerlang, terutama lulusan STPM untuk mendapat tempat di IPT terpilih. Dengan itu, kerajaan mengumumkan untuk menambah 1,500 lagi unjuran tempat bagi ijazah sarjana muda. Dari 10 bidang pengajian di 5 universiti pendidikan antaranya undang-undang, perakaunan, ekonomi, perbankan, keuangan Islam, AI serta bahasa. Bagi memperkasa bidang perubatan, 2 projek awam swasta iaitu pembangunan Teknopolis Kesihatan UKM serta Universiti Malaya Health Metropolis untuk membangunkan hospital di Petaling Jaya dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor. Hospital pengajar Universiti Awam menubuhkan tabung endowment dan diberi pengecualian cukai pendapatan. Dalam bidang aeronautik diperkasa dengan peruntukan 16 juta. UNEMAP membangunkan Airspace Sandbox di Sungai Batu Pahat, Perlis. UTHM, Universiti Pertama Asia Tenggara dengan lapangan terbang akan menyokong sektor penerbangan maritim dan melahirkan juruterbang amfibia tempatan. Kepada pengguna pengangkutan awam, perkhidmatan bas henti-henti, termasuk menambah laluan baru dan bas tambahan di Johor Bahru. Walaupun perkhidmatan udara luar bandar diserah kepada Kerajaan Sarawak, Kerajaan Madani tetap menyediakan RM209 juta untuk maksud tersebut. KTMB diberikan secara percuma
kemudahan kepada komuniti OKU, murid sekolah dan anak-anak 6 tahun, di bawah 6 tahun. ETS mula beroperasi ke stesen Keluang Ogos lalu. Fasa akhir ke Johor Bahru Central dijangka siap akhir 2025. LRT 3 dijangka beroperasi akhir 2025. Ini menghubungkan bandar utama Damansara ke Johan Setia, Kelang yang mampu membawa lebih 6,200 penumpang setiap jam. ECRL Fasa 1 Kota Baru Gombak dijangka siap akhir 2026. Landasan kereta api berkemar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2 dijangka siap 2029. Ini menghubungkan Bandar Tasik Selatan ke Seremban, Simpang Pelabuhan Kelang ke Port Kelang. LRT laluan Kelana Jaya ditingkatkan melalui penggantian 26 unit tren baru oleh prasarana. LRT laluan Mutiara dilaksanakan untuk manfaat 1.8 juta penduduk dan 3.5 juta pengunjung luar ke Pulau Pinang. Kita tentunya duka cita atas tragedi demi tragedi menagut nyawa di jalan raya. Kemalangan bas, pelajar UPSI, nahas bas pelancong air hitam, kemalangan truk anggota polis Teluk Intan, hinggalah insiden lori di Plaza Tol Bukit Kajang baru-baru ini. Kementerian Pengangkutan akan menetapkan peraturan had kelajuan untuk kenderaan berat. 2.5 bilion ringgit sementara itu dibelanjakan untuk menyelenggara jalan persekutuan termasuk Sabah dan Sarawak. 700 juta ringgit dikhaskan untuk kontraktor G1 G4. 5.6 bilion ringgit pemberian maris kepada negeri. Dan 30 juta ringgit untuk memperkasa peranan jurutera daerah. Kereta yang melebihi 20 tahun yang tidak ekonomik berisiko menjejas keselamatan. Kerajaan bersama syarikat pengeluaran kenderaan nasional menyediakan geran padanan sehingga RM4,000 untuk menggalakkan pemilik melupuskan kenderaan lama dan membeli kenderaan nasional yang baru. Kata Buya Hamka, jangan biarkan kota menjadi megah tapi hati manusia di dalamnya kontang dan kering. Hati yang subur adalah kota sebenar bagi peradaban. Ya. Jadi sebab itu kita perkenalkan konsep kota madani yang lahir dari kekuatan dalaman untuk memaknai falsafah madani. Kota Madani Precinct 19 merupakan kota pertama dalam negara yang dianggap smart city, AI dan hijau. Menyediakan 10,000 rumah dengan 80% untuk pejabat awam. 80% untuk pejabat awam. Sekolah vertikal mengoptimum sumber di kawasan kepadatan tinggi. Sekolah perumahan di bangunan yang sama. 3 projek rintis termasuk Kota Madani Precinct 19 Putrajaya, Rumah Bakat Madani Skyworld Pearlmont Seberang Perai, Pulau Pinang, Residensi Aman Madani Bandar Sri Permaisuri Kuala Lumpur. Program residensi rakyat dan rumah mesra rakyat itu ditingkatkan dan sebilangan projek siap tahun depan untuk manfaat 33,000 penghuni, antaranya PRR Air Lanas Jeli Kelantan dan PRR Masai Johor. 80,000 pembeli rumah pertama ditawarkan jaminan SJKP. Meningkat sehingga 20 bilion ringgit ketimbang 10 bilion ringgit tahun sebelumnya. 3,300 rumah daif termasuk 350 rumah nelayan akan dibaik pulih atau dibina baru. 140 juta ringgit untuk selenggara rumah strata kos rendah sederhana termasuk penggantian lift-lift yang usang di bawah pengendalian KPKT. 90 juta ringgit menambah baik prasarana asas kampung baru Cina dan kampung India. 95 juta membaik pulih dan menaik taraf tandas awam serta taman awam di semua PBT. Kepada pembeli rumah pertama sehingga RM500,000, surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman diberikan pengecualian duty stamp sepenuhnya sehingga 31 Disember 2027. Duty stamp pada kadar rata ditingkatkan daripada 4 kepada 8% ke atas surat cara pindah milik rumah kediaman oleh individu bukan warga negara dan syarikat asing. Untuk pengubahsuaian dan menukar bangunan komersial kepada tempat kediaman akan diberi potongan cukai khas bersamaan 10% daripada perbelanjaan yang layak terhad sehingga 10 juta ringgit. Premis agama masyarakat berbilang kaum disediakan peruntukan 50 juta ringgit untuk membaik pulih dan menyelenggara rumah ibadat bukan Islam termasuk di Sabah dan Sarawak. Syiar Islam terus tertegak di negara ini dengan peruntukan belanjawan 2.6 bilion ringgit. 300 sekolah pondok berdaftar dan hampir 160 tidak berdaftar. Seperti sedia maklum, peruntukan untuk sekolah agama rakyat dulu pernah dibatalkan tapi sekarang disambung.
Sekolah agama rakyat dan sekolah tahfiz akan ditambah baik, termasuk penggantian peralatan usang di sekolah pondok berdaftar. 720 anak-anak tahfiz akan dibekalkan latihan kemahiran profesional melalui giat MARA. Institusi masjid turut diamarah sebagai pusat komuniti. Anugerah Masjid Malaysia akan diperkenal bagi mengiktiraf Masjid Cemerlang. Konvensyen masjid turut dianjurkan sebagai wacana antara imam, ulama, umara, sarjana Islam dan teknokrat. Ini selari dengan firman Allah SWT, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Maknanya memakmurkan masjid Allah itu untuk orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak akan gentar melainkan kepada Allah. Kalau ada sebut sifat-sifat tersebut, mereka akan digolongkan sebagai orang-orang yang mendapat hidayah. Majlis ilmu kita tingkatkan untuk meningkatkan kefahaman. Dan ini termasuk penganjuran besar-besaran majlis sama hadis tahun lalu Imam Bukhari dan tahun ini Imam Muslim. Usaha Malaysia melalui Yayasan Restu dan JAKIM untuk mencetak 1 juta naskah Al-Quran ke dalam 30 bahasa utama dunia mendapat sambutan yang amat positif. Kerajaan turut perkenalkan Mushaf Madani sebagai sebahagian program tadabbur Al-Quran di peringkat kebangsaan. Kerja-kerja akan bermula untuk membangunkan kompleks Madinatul Quran di Putrajaya. Had pengeluaran KWSP pula, tajuk lain yang sini betul. Untuk tujuan menunaikan haji ditingkatkan kepada RM10,000 ketimbang RM3,000 sekarang. Untuk penyawat awam, pengeluaran awal GCR diperluas bagi tujuan menunaikan haji terhad kepada penembusan RM10,000. Perpaduan ini dengan semangat segulai sejalai wajib dipertahankan. Percikan api untuk menanam bibit kebencian harus dikawal dan dihentikan. Di samping itu, mengukuh tradisi kesenian, tata susila dan perpaduan nasional ke arah peradaban negara bangsa diperkenalkan melalui 2 modul falsafah dan cabaran semasa serta aspirasi negara bangsa. Dan dana diperuntukkan untuk memperbanyakkan program perpaduan dan identiti kebangsaan. 3 pusat aktiviti perpaduan baru dibina: Kompleks Perpaduan Bukit Besar Kuala Terengganu, Pusat Aktiviti Perpaduan Bandar Seri Iskandar Perak dan Miri Sarawak. Dalam sorak-sorai di stadium dan di kedai mamak, tidak dimungkiri bahawa sukan ialah wahana membina jati diri bangsa. RM30 juta geran padanan disediakan untuk menyokong persatuan dan NGO mengadakan program sukan rakyat, termasuk manfaat peranan rukun tetangga madani sebagai jambatan yang menggerakkan aktiviti kekeluargaan dan kejiranan. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini lebih meriah apabila gandingan Chen Tang Ji, To I Wei serta Peli Tan Tina Muralitaran melakar sejarah beregu campuran dan wanita pertama yang meraih kejohanan badminton dunia. Kita juga bawa pulang 25 emas, 16 perak, 11 gangsa dan dinobat selaku juara keseluruhan Sukan Si Pekak 2025. Terbaru, Datuk Latif Romli sekali lagi memecah rekod sendiri dan meraih emas dalam acara lompat jauh di kejohanan olahraga para dunia. Jadi kita harus di kesempatan ini juga memberikan dukungan kepada sukan dan olahraga negara. Sebab itu peruntukan ditambah lebih RM580 juta, antaranya untuk Road to Gold, persediaan temasya sukan C yang dianjurkan di Sarawak dan beberapa negeri, Sukan Para ASEAN 2027 dan pemberkasaan atlet para. Kerajaan bersetuju membenarkan organisasi yang diluluskan oleh LHDNM untuk menggunakan sebahagian daripada pendapatan diterima bagi menjalankan aktiviti sukan. Bahasa Melayu, ini penting. Ini nadi identiti bangsa dan wahana pemikiran kebangsaan. Mesti terus dipupuk dalam jiwa setiap rakyat. Saya juga diperingatkan, Kementerian Pendidikan akan terus mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di semua sekolah dan aliran. Tapi kita perhatikan terdapat kecuaian pelaksanaan yang bercambah
Kerana ada sekolah antarabangsa yang bercambah sekarang. Ya. Dan 249 sekitar begitu. Diwajibkan bahasa Melayu dan kenegaraan. Tetapi nampak ada yang pandang ringan. Oleh itu, kerajaan telah mengarahkan supaya pemantauan mewajibkan sekolah-sekolah antarabangsa, mewajibkan anak-anak Malaysia mempelajari bahasa Melayu dan kenegaraan mulai tahun depan secara serius dan tidak hanya mengambil sambil lewa. Dan untuk ini kita juga terima kasih kerana kejayaan mengadakan hadiah bahasa dan memperkasa warisan bahasa sebagai lambang maruah dan keunggulan tamadun bangsa. Dan menyebutkan soal kepentingan bahasa ini, kita juga terima kenyataan bahawa Malaysia harus secara serius meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan negara. Harus diberi keutamaan mulai di peringkat rendah. Jadi kita harap ini dapat diteliti dan peningkatannya dapat disaksikan mulai tahun depan. Insentif galakan kepada penerbit filem tempatan dan antarabangsa disediakan, termasuk ekosistem kreatif digital, penggiat kreatif animasi dan permainan digital tempatan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh penjawat awam yang saban hari menjalankan amanah, berkhidmat menjayakan dasar-dasar medani demi kesejahteraan rakyat. Kemudian perumahan penjawat awam ditambah baik. 2.2 bilion ringgit disediakan bagi membina, menyelenggara dan membaiki kuartus termasuk doktor, jururawat, tentera, polis, guru, bomba, penjara. Rumah keluarga Angkatan Tentera di Pangkalan Udara Kuantan akan dibina untuk manfaat 800 anggota tentera dengan kos 500 juta ringgit. Rumah untuk dijadikan kuartus kepada anggota Eskom di Lahad Datu, anggota Immigration di Lipis dan Immigration Kuala Lumpur. Kepada kakitangan kontrak yang suka mendapat pinjaman perumahan pertama, SJKP akan menjamin pinjaman sehingga 120% dengan nilai keseluruhan 1 bilion ringgit. BSN menyediakan 500 juta ringgit untuk membiayai pinjaman rumah pertama penjawat awam kontrak. Ini bakal memanfaatkan kakitangan kontrak termasuk guru tabika dan taska kemas. Had kelayakan maksimum pembiayaan LPPSA akan dinaikkan sehingga 1 juta ringgit selaras dengan pelarasan gaji dan peningkatan harga pasaran hartanah. Pembiayaan kali kedua dipermudah tanpa perlu menyelesaikan pembiayaan pertama tertakluk kepada had kelayakan baki pembiayaan. Ini diperkenalkan seawal suku keempat 2026. Bantuan sara hidup 4,000 pesara kontrak kemas ditingkatkan daripada RM300 kepada RM500 sebulan. Anggota tentera menghargai pengorbanan keperwiraan mereka, khususnya pemegang pingat jasa Malaysia. Kerajaan bersetuju memberikan bayaran khas kepada hampir 120,000 pemegang pingat jasa Malaysia, RM500 dengan peruntukan RM60 juta. Kerajaan akan menyediakan allowance sara hidup RM900 kepada penerima hadiah latihan persekutuan separa beasiswa mulai 2026. Kali terakhir gaji hakim dinaikkan ialah pada tahun 2015. Hakim-hakim tidak menerima kenaikan gaji tahunan seperti skim lain. Mereka juga tidak diizinkan untuk memegang jawatan dan perniagaan secara terbuka atau secara senyap. Atas kesedaran itu, sistem badan kehakiman yang pernah dianggap tercalar dulunya, tapi kita harus berbangga dengan kerana tekad badan kehakiman sekarang ke arah lebih berwibawa, lebih integriti dan bebas. Atas semangat tersebut, kerajaan bersetuju menaikkan gaji hakim sehingga 30% mulai 1 Januari 2026. Sementara itu, suka saya tegaskan untuk semua anggota jemaah menteri mengenang jasa khidmat dan pengorbanan mereka akan terus menerima potongan 20% gaji. Saya ucap terima kasih atas persetujuan kesediaan mereka. Susulan perstrukturan semula gaji penjawat awam, SSPA Fasa 2 akan berkuat kuasa mulai Januari 2026. Gaji 2026
akan melibatkan penambahan 18 bilion ringgit. Itu Januari. Kemudian ditambah STR dan sara bulanan. Saya dengan ini mengumumkan bantuan khas keuangan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak sebanyak RM500. Ini termasuk pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen, veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Bantuan ini akan disalurkan pada awal Mac sempena menyambut Aidilfitri Mubarak. Kerajaan juga bersetuju menyalurkan sumbangan khas RM500 bagi menghargai khidmat 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tusiak, noja dan marbut. Dan saya betul, alhamdulillah. Buat pertama kalinya, atau julung kali kita menganjurkan sidang kemuncak ASEAN bersama negara-negara Teluk dan China. Di samping berjaya meredakan konflik Kemboja, Thailand serta membuka jalan penyertaan penuh Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Tahniah dan penghargaan setingginya kepada Kementerian Luar yang menggagaskan peranan yang hebat ini. Dalam sejarah peradaban manusia, bangsa yang kekal adalah bangsa yang tahu memelihara maruah sambil bersikap terbuka kepada dunia atau mana-mana blok ekonomi atau kuasa dan keras menjaga kezaliman tanpa menolak hikmah serta menginsafi bahawa kekuatan sebenar sesebuah negara terletak pada keteguhan moral serta prinsip keadilan dan kemanusiaan sejagat. Kini, ketika Malaysia mempengerusikan ASEAN 2025, kita berdepan dengan percaturan kuasa dan tragedi kemanusiaan di Gaza akibat kezaliman Zionis Israel. Terkini, Malaysia menyambut baik dan menaruh harapan terhadap usaha damai yang terajui Amerika Syarikat bersama Mesir dan Qatar bagi memastikan ruringan antara Hamas dan Israel membuahkan hasil yang menjamin kebebasan serta kemerdekaan rakyat Palestin. Parlimen Malaysia juga merakamkan penghargaan setinggi-tinggi atas usaha murni para sukarelawan yang menunjukkan kecekalan membelah samudera melalui ikhtiar Sumut Nusantara Flotilla yang pastinya telah mencelekkan dunia tentang keperluan mengangkat nilai kemanusiaan dan menegak keadilan. Dan sehingga betul, Alim Muhammad, dunia menuntut keberanian moral dan kebijaksanaan diplomasi untuk membina ufuk baru yang menjanjikan keamanan, keadilan dan kemanusiaan sejagat. Madah pujangga Muhammad bin Saleh, jikalau akarku merangkak ke tanah ini, akan lainlah buahnya nanti. Getahnya akan jadi aneh, kental atau beku atau mengalir melawan arus. Saya ingin memaklumkan teks sahih sepenuhnya boleh diedarkan dan saya mohon mencadangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.